adalah kumulatif. Pik, PNL tak kumulatif, Pik. Alright, tuan-tuan. Saya bawakan satu perdebatan Iris sign dia 1.12 billion NISE. Kejap, kawan saya Yani dan juga Syafiq Halim. Okey, dalam perdebatan ini, sekejap lagi saya akan explain apa yang berlaku. Saya tunjukkan dulu audio, video dia. Siapa yang ada dekat YouTube dia boleh nampak lah video dia. Dan saya akan jelaskan kenapa Syafiq Halim terciduk di dalam perdebatan ini. Syafiq Halim ni adalah Saitro Perikatan Nasional yang duk main sentimen yang bukan-bukan. Menunjukkan betapa bangang dan bodohnya even golongan Perikatan Nasional yang kononnya intelektual ni, kononnya berhujah dengan fakta ni, terhadap fakta mereka sendiri. Baik, sama-sama kita saksikan. Sekejap. Sekejap ya. Yang tunjuk dia, Iris sign dia 1.12 billion NISE contract with KDN. Okay. Tapi dia kata dia sign pada 25 hari bulan Mei 2022. With the Ministry of Home Affairs Malaysia. Okey, so itu saya mungkin report ni salah tulis. Tapi tak apalah, kita minta yang ni terangkan sajalah sebab dikatakan tadi 2021 kan. Jadi kita nak tahu jugalah. Jadi dia kena sekejap dia kena siasat. Anak Hamzah sekarang ni disiasat sebab duit hari jadi. Bukannya duit tidak masuk. Jadi saya nak bagi tahu tidak ada langsung di sebelah kita, tapi kalau sebelah sana report yang sama dengan yang awak buka tadi. Di sini value of 1.12 billion is first receive award. The award in January 2021. Awak tak tahu bahasa apa? Ni. Saya tengok. Ni. Diam dulu. Saya nak cakap ni. Awak tengok ni. Ni. The award in January 2021. Okay. Di award kan 2021, Syafiq. Untuk apa tu? 2021, Syafiq. Untuk apa tu? Cuba baca. Bahasa Inggeris, Syafiq. Sekarang ni di sini dikatakan, okey, saya bacakan untuk anda. Awak diam sekejap. Okey. National Integrated Immigration System contract dated May 2022 with the Ministry. Contract value of 1.12 billion. Dan it's first received the award. Masa menerima LOA ni adalah pada Januari 2021, Syafiq. With a contract period of 54 months commencing from 1st March 2021. Okey, maknanya kalau dia dated 25 Mei 2022, takkanlah kalau kita tengok di sini commencing from 1st March, takkanlah undur balik pula. Okey. Saya nak bagi tahu Kak Yani sebab tu Piramli dah. Tuan-tuan tengok muka Syafiq dia dah terciduk. Thank you. Dia dah terciduk, guys. So, debat ni pasal apa? Tak faham. Okay, dia macam ni. Dia orang berbincang soal menantu Muhyiddin Yassin yang dikatakan terlibat menerima projek berkenaan dengan chip ataupun berkenaan dengan kad immigration lah. Berkenaan dengan cerita immigration, ada satu sistem immigration ni lah, senang cerita. Kita pendekkan cerita tu. Dikatakan bahawa menantu Muhyiddin lari, SPRM nak panggil dia berkenaan dengan data tersebut. Syafiq kata, kita dengar tadi, Syafiq kata apa? Tak, itu sebab birthday dia, hadiah birthday dia kata. Tuan-tuan dengar tadi, tuan-tuan boleh ulang balik video ni, sebab hadiah birthday dia kata. Tak ada kena-mengena dengan Iris tu. Iris ni company yang dapat projek dapat tender. Dia kata, itu yang pertama. Dia kata tak ada kena-mengena. Yang kedua, dia kata company Iris ini dapat tender itu pada 2022. Dia baca artikel tu. Tengok, dia kata 2022 company tu dapat tender. Zaman 2022 bukan Muhyiddin Yassin. 2022 Ismail Sabri, dia kata. Yang ni baca. Kau tak faham bahasa Inggeris ke? Kau baca bawah dia baca perenggan pertama. Dia tak baca perenggan kedua. Letter of award was given to the company pada Januari 2021. Meaning, pada Disember 2020, daripada Jun ke Disember, benda itu dipersetujui oleh Menteri KDN dan juga Perdana Menteri. Menteri KDN 2020 siapa, tuan-tuan?
Kan? Menteri KDN yang siapa? Lepas itu, 2020 itu membawa kepada 2021, dia dapat projek tu. So, dia dapat projek tu 2021. Syafiq kata tak, dia dapat 2022. Dia kata tak, 2021. 2022 Ismail Sabri. Tak ada kena-mena dengan Muhyiddin Yassin. Tak ada kena-mena dengan menantu dia. Macam mana menantu dia pula dapat projek sedangkan award by Ismail Sabri. Ismail Sabri lah punya salah. Dia kata macam tu. Si Yani kata, ya Allah, kau ni tak pandai-pandai bahasa Inggeris. Ini press release. Press release ini dikeluarkan oleh Iris, syarikat yang menerima bisnes tersebut. Iris signed 1.12 billion NIISE contract with KDN. Iris Corporation telah menerima kontrak tersebut melalui anak syarikatnya iaitu Iris Information Technology yang executed yang akan melaksanakan NIIC contract bertarikh 25 Mei 2022. Yang ni Syafiq kata, tengok 2022 bernilai 1.12 bilion. To recap, IITS received a letter of award for the project from the KDN on the 29 January 2021. Saya terjemah di dalam bahasa Melayu. Untuk kita ingat kembali, IITS telah menerima surat tawaran projek tersebut daripada KDN pada 29 Januari 2021. Pik. 29 Januari 2021. Kalau dia terima LA 29 Januari 2021, maksudnya pembentangan dan kelulusan itu berlaku sebelum, iaitu tahun 2020. Pik. Kan? So, SPRM cari menantu Muhyiddin Yassin untuk apa? Ya, kita faham menantu Muhyiddin Yassin tidak duduk di dalam syarikat Iris ataupun berkenaan dengan Iris Teknologi anak syarikat. Dia pusing kat situ. Dia kata, Iris Teknologi anak syarikat, Iris Teknologi yang dapat. Kau tak faham ke di antara subsidiary dengan parent company? Dia cakap, dia yang tak faham. Dia kata orang tak faham. Aku ada banyak company lah. So, salah dia. Dia kata yang terima itu adalah anak syarikat. Apa kena-mengena? Kan, cuma yang ni tak apa. Nanti belajar lagi debate dengan saya. Kita baca ni. SPRM ni berita tahun 2024 Jun. SPRM masih lagi kesan menantu Muhyiddin Yassin. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah masih lagi berusaha untuk mengesan ahli perniagaan Datuk Muhammad Adlan Berhan yang juga menantu kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi membantu siasatan dalam satu kes penyelewengan. Ketua SPRM berkata usaha dilakukan termasuk mendapatkan kerjasama dengan Interpol dan pihak berkuasa lain bagi mengesannya. Belum dikesan lagi, tidak boleh diwengi dan untuk menyerah diri. Tindakan selanjutnya ialah kita berusaha, katanya. Selain Muhammad Adlan, berusaha mengesan seorang peguam, Mansur Saad, bagi membantu. Untuk kes apa, tuan-tuan? Siasatan penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sebuah kementerian iaitu KDN. Kan? Inilah dia berkenaan dengan itu. Dia ada satu syarikat. Thank you. Dia ada satu company. Okay. Anak menantu Muhyiddin Yassin ada satu company. Dia dapat sub daripada Iris Technologies tadi. Dia ada perbincangan, ada sub, ada sesuatu yang berlaku. Kita tak tahu. So, SPRM kata kita nak panggil lah. Adlan ni kita nak panggil lah dia. Kita nak tanya berkenaan dengan perkara tersebut. Tapi Adlan lari. Ni 2024 masuk 2025. Tak hilang, tuan-tuan. So, projek, kesimpulan saya kata apa? Projek tu bila? Projek itu di award Januari 2021. LA dia keluar letter of award 2021. Commencing 2022. Sepatutnya tamat 2025 tetapi dah dibatalkan. Projek itu telah dibatalkan kerana tidak berjaya dilaksanakan. So, Syafiq, anda telah terciduk. Yeah. Okay, itu saja daripada saya. Itu aku borong hantar anak murid lah. Ini kali kedua Syafiq terciduk. Kali pertama dia terciduk dengan saya dulu. Masa isu 300 juta duit masuk dalam akaun Bersatu tahun 2020. Dia kata itu adalah kumulatif. Pik. PNL tak kumulatif, Pik.
Yang kumulatif adalah balance sheet. P&L tak kumulatif. P&L dated as of the year. Okay? Alright.